إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك، وجد بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل. بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل. وروي الحياة بماء العطاء، لتلهم جيلا من بعد جيل. وروي الحياة بماء العطاء، لتلهم جيلا من بعد جيل. مدها يداك إنه يراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, ibadat haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang dibilangkan. Maka sesiapa yang diperdukan kepadanya menunaikan haji, dia tak boleh bercakap lucah, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh bertengkar dan berkelahi, dan apa-apa yang kamu buat daripada amal kebajikan diketahui oleh Allah. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa. Maka bertakwalah dengan mentaati Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Wahai orang-orang yang berakal, yang dihormati pengurusi majlis, yang berbahagia nazir masjid, yang berhormat Tuan Haji Ghazali Hasan, Timbalan Esko Negeri Selangor, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, para ulama, jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Kita berada dalam bulan haji yang bermula dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan berakhir dengan pertengahan bulan Zulhijjah. Satu ibadat bukan sahaja menjadi rukun Islam, bukan syiar yang sangat penting kepada agama Islam. Risalah sejagat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Betapa pentingnya ibadat haji ini, sehingga seorang tokoh orientalis yang membuat kajian tentang masyarakat Islam yang gagal ditundukkan oleh penjajah di seluruh dunia, walaupun umat Islam dalam keadaan yang sangat lemah, tanah air mereka dijajah, dipecah, diperintah, dilaga-lagakan di antara satu sama lain, namun mereka tidak boleh memadamkan agama Islam. Benar firman Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Islam ini dengan mulut-mulut mereka, dengan anggapan Islam laksana lampu minyak yang boleh dipadamkan dengan mulut. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir, yang engkar, yang menentang Islam. Tokoh penjajah yang membuat kajian ini mengatakan bahawa di sana ada dua kubu yang sangat keras berada di pantai dunia Islam yang tak mungkin dipecahkan oleh armada barat dan segala teknologi persenjataan yang canggih. Sekiranya mereka degil juga, bukan kedua kubu tidak boleh dipecahkan, bukan armada mereka akan dihancurkan. Kedua-duanya ialah Al-Quranul Karim dan Makkahul Mukarramah. Selagi ada Al-Quranul Karim, selagi ada Makkahul Mukarramah, orang Islam tak boleh dihalang menunaikan haji. Selama itulah mereka tidak mungkin menghapuskan cahaya agama Islam. Kita melihat umat Islam sejak haji diwajibkan, sejak seruan Nabi Ibrahim alaihi salam ribu-ribu tahun yang lalu, sehingga di zaman Islam secara khususnya, di zaman Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam datang dari seluruh pelosok dunia menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lail wan nahar. Sesungguhnya urusan agama Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok, di mana sampainya siang dan malam. Kita melihat hari ini manusia yang datang dari seluruh pelosok dunia, dari semua benua yang ada di dunia ini, benua Asia, Afrika, Eropah, Australia dan Amerika yang jauh, menghantar wakil masing-masing berada di Makkahul Mukarramah. Mereka mengharungi lautan-lautan yang luas di dunia ini, lautan Pasifik, Atlantik, lautan Hindi, semua lautan diharunginya, semua gunung didakinya. Melalui ruang udara mereka berhimpun di Makkahul Mukarramah beramai-ramai untuk melakukan satu ibadat yang besar. Berhimpun jutaan manusia di kalangan umat Islam, laksana satu demonstrasi, bukan demonstrasi untuk menentang kerajaan sebagaimana yang berlaku dalam dunia kebiasaannya, demonstrasi untuk menyatakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut seruan Allah
yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia supaya mereka datang ke Mekah menunaikan haji. Mereka pasti datang menyahut seruanmu, wahai Ibrahim, dalam keadaan berjalan kaki, menunggang binatang-binatang tunggangan sehingga kurus kerana jauhnya perjalanan. Ibrahim menjawab sebagaimana diriwayatkan oleh ulama tafsir, wahai Tuhan, bagaimana saya nak menyeru? Tak ada manusia sekarang. Tuhan mengatakan, wahai Ibrahim, seru, aku yang akan menyampaikannya. Kita melihat hari ini berlakunya mukjizat Nabi Ibrahim, diakhiri dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhimpun di Makkahul Mukarramah, sebaik saja memakai pakaian ihram. Mereka melakukan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu, tiada kekuasaan dan kepunyaan melainkan kepunyaanmu, wahai Tuhanku. Mereka menunaikan ibadat haji dalam keadaan menyahut seruan Allah. Dan menjadi satu hikmah yang besar, Ibrahim membuka Makkahul Mukarramah, bumi yang kering, yang tidak ada air, yang tidak ada tanaman, yang tidak sanggup didiami oleh binatang yang paling buas. Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menghantar puteranya Ismail. Daripada zuriatnya dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyatukan manusia seluruhnya dengan risalah akhir zaman, di zaman kemuncak kemajuan manusia, dengan sedikit ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberi kepada kamu wahai manusia daripada ilmu melainkan sedikit saja. Dengan ilmu yang sedikit itu manusia mencipta alat-alat yang canggih, alat-alat boleh berpindah ke tempat yang jauh dalam masa yang cepat, mendapat maklumat dengan segera melalui kapal terbang yang besar, melalui telefon, internet dan lain-lain lagi. Dunia yang luas dapat dihubungkan dengan ilmu yang diberi oleh Allah. Maka cukup bagi dunia akhir zaman ini seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan kepadanya mukjizat ilmu berbeza dengan mukjizat yang diberi kepada rasul-rasul yang lain. Nabi Nuh dengan taufan yang besar, Ibrahim ketahanan di Makkah dalam api yang besar, Musa dengan tongkatnya dapat melembutkan besi, Sulaiman dapat menguasai manusia, jin, burung yang terbang di udara, menguasai bahasa binatang termasuk bahasa semut yang halus. Isa boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tak mungkin diubati oleh ilmu perubatan. Adapun Nabi akhir zaman ini dikurniakan mukjizat ilmu. Al-Quranul Karim, Allah mencabar manusia seluruhnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu
wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, tidak percaya terhadap kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan membuat, ciptakan satu surah sepertinya. Panggillah pembantu-pembantu kamu, sama ada di kalangan Tuhan-Tuhan yang kamu puja lain daripada Allah, atau pemimpin-pemimpin yang kamu sanjung, yang kamu anggap bijak sangat. Panggil segala ilmuwan kamu dalam segala bidang, ciptakan satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, takutlah kamu akan api neraka. Bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang yang melawan Allah. Tuhan yang Maha Purah, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Bijaksana. Bukan saja menciptakan makhluknya, dikurniakan kepada makhluk itu peraturan-peraturan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi makhluk manusia. Allah menugaskan mereka berada di atas muka bumi dengan tugas yang tidak mungkin dilaksanakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Bumi menjadi tapak yang menghubungkan dengan angkasa lepas, menghubungkan cakrawala di langit, matahari, bulan dan lain-lain lagi. Bumi menjadi tapak, ditugas manusia untuk melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit dan penduduknya, bumi dan penduduknya, supaya mereka menerima amanah ini. Semua makhluk itu enggan, takut untuk menunaikan amanah ini. Kenapa? Allah mengatakan, amanah melaksanakan syariatku, melaksanakan perintahku. Barang siapa yang menunaikannya dimasuk dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Barang siapa yang tidak menunaikan amanah ini dihumban ke dalam neraka. Menyebabkan langit, bumi, bukit, bukit dan gunung ganang enggan, takut. Namun manusia bersedia menerimanya. Manusia yang dikhususkan oleh Allah mempunyai sifat kejadian yang berbeza dengan makhluk yang lain, berbeza dengan malaikat, berbeza dengan binatang, berbeza dengan kayu, berbeza dengan kayu dan batu. Pada Allah menyatakan tugas manusia menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi itu satu makhluk yang dinamakan manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bukan khalifah silap gayung, khalifah yang sebarangan. Iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan dinul Islam dan mentadbir urusan dunia dengan Islam ini. Malaikat bertanya, wahai Tuhan, mengapa tak tugaskan kami? Padahal kami mengucap tasbih, memuji-memujimu.
Pertanyaan untuk meminta penjelasan. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Berlama-lama menunaikan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhakakan Allah. Apa saja yang Allah perintah mesti buat. Apa yang Allah perintah mesti tinggalkan. Ini tabi'i malaikat. Allah menjawab, adakah kau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan di bumi macam makhluk jin sebelum dia bermanusia? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tugas di bumi mesti dilaksanakan oleh makhluk yang mempunyai fitrah, sifat semula jadi yang ada pada manusia. Makhluk yang ada jasad, makhluk yang ada ruh, makhluk yang ada akal, makhluk yang hidup bersendirian, yang berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan keistimewaan ini, manusia boleh mentadbir makhluk yang lebih besar daripada dia. Dilihat dengan mata kasar, manusia yang kerdil boleh menguasai dan membawa kapal yang besar, menguasai bukit, menguasai menjinakkan binatang yang buas, menguasai makhluk yang lain. Ini keistimewaan yang ada pada manusia yang tak ada pada makhluk yang lain. Maka manusia ditugaskan untuk melaksanakan kewajipan ini dengan suatu mesej yang dinatakan oleh Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa sebagai permulaannya, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu bertaaruf, yang bermasyarakat madani dalam istilah sekarang. Tak boleh hidup sendirian, berhubungan, menjalin hubungan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling patuh kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan dengan diri kamu dan Maha mengetahui berkenaan dengan urusan kamu. Maka Allah melantik Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan rahmat dan kurnianya. Dikurniakan kitab, wahyu petunjuk daripada Allah untuk mengatur urusan kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan yang menasabah dengan kejadian manusia, untuk memakmurkan bumi secara masyarakat madani. Manusia tidak boleh hidup satu bangsa saja, tak boleh hidup satu kaum saja, apalagi nak hidup satu keluarga dan seorang diri, tak mungkin. Kerana Allah jadikan keperluan manusia, makanannya, pakaiannya, kenderaannya, memerlukan manusia memakmurkan sumber-sumber yang lain yang ada pada alam ini. Memerlukan pertanian, memerlukan galian, memerlukan perniagaan, memerlukan perhubungan, memerlukan industri, memerlukan segala-galanya. Maka Allah membagikan ada bumi yang ada minyak, ada bumi, ada sumber pertanian, yang ada sumber galian, yang ada industri, yang ada macam-macam. Walaupun berbeza dalam pegangan agama masing-masing, tetapi yang mengikut fitrahnya, manusia mesti bertaaruf di antara satu sama lain. Allah mengatur masyarakat madani mestilah mengikut undang-undang Allah, halal dan haram, boleh dan tidak boleh, dan mesti manusia itu dimerdekakan daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk dengan memperhambakan diri kepada Allah sahaja. Kalau tidak, manusia tidak bebas dalam arti kata yang benar.
Kebebasan ialah dengan beribadat kepada Allah sahaja, dengan la ilaha illallah. Kalau tidak dengan la ilaha illallah, ada manusia yang memimpin negara berlaku macam Tuhan, boleh buat apa saja. Ada pemimpin agama yang berhukum macam Tuhan, boleh berlaku apa saja. Ada manusia boleh ikut nafsu macam binatang, merosakkan manusia. Maka mestilah asalnya la ilaha illallah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mesej risalah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, supaya manusia itu berhubung dengan Allah sebagai hamba, bukan berhubung dengan Allah sebagai rakyat. Allah Ta'ala jadikan hubungan di kalangan manusia, ada raja, ada rakyat, ada pemimpin, ada pengikut, ada majikan, ada buruh, ada pegawai, ada pembantu. Tetapi dengan Allah, hubungan hamba dengan Tuhan. Maka Allah menamakan kita sebagai hamba-hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya. Nabi Muhammad juga hamba. Manusia paling mulia juga hamba. Mengapa dinamakan kita hamba? Apa makna hamba? Hamba berbeza dengan rakyat. Kalau kita rakyat, senang, kita boleh bangkang Tuhan, boleh lawan Tuhan. Kalau kita rakyat pada Tuhan, kalau kita pegawai pada Tuhan, senang, tak setuju dengan Tuhan, letak jawatan. Kalau kita buruh pada Tuhan, tak setuju dengan Tuhan, demonstrasi, mogok. Boleh macam tu, dengan Tuhan tak boleh. Kerana setiap detik kehidupan kita, denyut nadi kita, degup jantung kita adalah kurnia daripada Allah. Pendapatan kita daripada Allah, masa jaga dan tidur kita daripada Allah, semua daripada Allah. Keluar daripada bumi Allah, dia bumi Allah, tak mungkin. Hubungan kita dengan Allah ada hubungan hamba dengan Tuhan. Inilah asal kebebasan manusia dalam arti kata yang sebenar yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka nabi-nabi menentang manusia di zaman masing-masing yang mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala, berlagak menjadi Tuhan macam Namrud dan Fir'aun. Pemerintah-pemerintah yang zalim menganggap harta negara macam harta dia, boleh buat apa sahaja. Tidak mungkin. Nak jadikan rakyat macam hamba dia, dia macam Tuhan, tidak mungkin. Mereka adalah pemegang amanah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam mengajar hubungan manusia dengan Allah dengan melakukan ibadat. Bagi orang Islam, beribadat di mubarak dulu sehari semalam. Ibadat roh, jasad, pakaian. Ibadat harta, zakat. Ibadat jasad, puasa. Macam-macam jenis ibadat. Menghubungkan seluruh fitrah kita dengan Allah Ta'ala melalui ibadat yang ditetapkan dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, menjalinkan hubungan antara lelaki dan perempuan dengan perkahwinan mengikut hukumnya, meninggikan martabat manusia dengan akhlak, tutup aurat dan sebagainya. Makanan manusia berbeza dengan makanan binatang, ada halal dan haram, tak macam binatang. Semua yang dihalal adalah baik, semua yang diharam adalah mudarat. Ketentuan Allah untuk membolehkan manusia berperanan di atas muka bumi. Semua nabi-nabi membawa mesej ini melalui ajaran yang tetap, salabik, yang tidak berubah, dan ajaran yang berubah mengikut perkembangan zaman dan masa. Berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman teknologi yang canggih, diajak manusia seluruhnya dengan Islam. Bermula dengan Makkahul Mukarramah
bumi yang kering diperintah oleh Allah pada Ibrahim meletakkan Ismail puteranya untuk melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia percaya pada Allah. Orang Islam percaya pada Allah, orang bukan Islam percaya pada Allah, golongan ahli kitab percaya pada Allah, golongan musyrikin percaya pada Allah. Cuma mereka menyemutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan masa yang sama, semua percaya pada Ibrahim alaihissalam, menganggap Ibrahim adalah bapa mereka. Kita orang Islam menyebut Ibrahim, orang Eropah Kristian kata Abraham, orang Hindu kata Brahma, mengikut kepercayaan masing-masing terhadap Ibrahim alaihissalam. Namun Allah mengatakan, maka Ibrahim Yahudiyan wa Nasraniyah walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Kristian. Ibrahim Islam, dan Ibrahim bukannya musyrikin, penyembah berhala. Allah menegaskan kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, disebut dalam kitab Wida, disebut dalam kitab agama Buddha, disebut dalam kitab agama Majusi, dan Ibrahim alaihissalam disebut dalam agama-agama yang lain. Malahnya manusia sudah menyeleweng. Maka kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah untuk menyatukan semua manusia. Di zaman sains dan teknologi, zaman yang canggih, Allah Ta'ala memulakan pembangunan manusia di akhir zaman ini dengan pembangunan insan mengikut fitrahnya, iaitulah ruh, jasad, akal individu masyarakat. Tak dimulakan dengan ekonomi, tak dimulakan dengan kekayaan harta benda. Ina hikmah dipilih Muhammad di bumi Mekah yang kering, tak dipilih di Amerika, tak pilih di Jepun, tak pilih di Jerman, tak pilih di negara yang maju pada hari ini, dipilih di Mekkatul Mukarramah. Bumi yang tak ada hasil, yang tak ada sumber, yang tak ada air. Dilahirkan dalam keadaan yatim piatu, dalam keadaan buta huruf, putus hubungan dengan golongan ahli kitab, putus hubungan dengan semua negara yang bertamadun, Parsi, Rom, China, India dan lain-lain, tak ada hubungan dengan Mekkatul Mukarramah. Allah mengadakan di sini dengan pembangunan manusia mukjizat Al-Quran Karim. Allah mengatur kedudukan Mekkatul Mukarramah dengan cara yang menakjubkan. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman kaum Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ibrahim, yang tinggal di Mekah, bumi yang kering itu. Bila tak ada makanan, mesti cari makanan. Tak cukup minuman, mesti cari minuman. Tak cukup sembah, mesti cari sembah. Memaksa mereka berniaga. Nak bertanam tak boleh, nak buka kilang tak boleh, tak ada bahan. Memaksa mereka berniaga. Rihlat asy-syita'i was-shayf, mereka berniaga di waktu musim sejuk ke Yaman, waktu musim panas ke Syam. Menjadikan mereka pergi ke Yaman. Kemudian waktu musim panas, musim sejuk ke Yaman, musim panas dia balik ke Mekah, pergi ke Syam, musim sejuk. Yaman adalah pengkalan negara-negara timur. Tak ada terusan Swiss lagi masa itu. Yaman pengkalan pelabuhan negara timur, India, Parsi, China. Syam adalah pengkalan kepada negara barat, Eropah, Asia Tengah dan Afrika. Maka Allah menjadikan Mekah masyarakat bandar yang metropolitan, yang menghubungkan dengan timur dan barat. Diatur oleh Allah Ta'ala dengan cara yang sangat hebat. Daripada penduduk yang lapar, yang buta huruf, diturunkan Al-Quranul Karim. Dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, menghubungkan mereka dengan masyarakat
seluruh dunia yang bertamadun. Dia tarbiyahkan mereka menjadi manusia yang hebat dengan ajaran Islam, bukan kerana darah Arab, bukan kerana darah Arabnya, kerana Islamnya, kerana Qurannya. Bukan darah Arab, tak boleh bangga dengan darah Arab, darah Melayu, darah Cina, dengan Islamnya. Setelah dia tarbiyah selama 13 tahun, dihijrahkan ke Makkatul, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ditemukan dengan penduduk Madinah yang juga di tengah-tengah padang pasir, di mana kaum Yahudi sudah menunggu di situ, menunggu kelahiran Nabi akhir zaman yang disebut dalam Taurat. Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman ini dari kalangan bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah tak pilih dari kalangan bangsa Yahudi, dipilih dari keturunan Ibrahim, bukan Ismail bin Ibrahim, bukan Yaqub bin Ibrahim. Dipilih dari Arab. Mereka berhijrah ke Madinah, menegakkan masyarakat majmuk, masyarakat madani, melibatkan orang Yahudi ahli kitab, melibatkan kaum Kristian dan lain-lain lagi, berkumpul di Madinah, dan Allah menyempurnakan Al-Quranul Karim 30 juzuk. Ditegakkan masyarakat dan negara yang memerintah dengan perlembagaan, dengan undang-undang, dengan dasar politik, ekonomi dan lain-lain, yang telah berjaya melahirkan generasi awal, kalangan buta huruf, kalangan jahiliah, menjadi umat yang berilmu. Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diwafatkan Nabi, diganti pemimpin-pemimpin yang ditarbiyah, yang boleh menunaikan amanah dengan betul. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dilantik menjadi ketua negara selepas matinya Nabi Muhammad SAW, apa ucapan dia lepas jadi pemimpin? Naik datang mimbar menyampaikan ucapan, Ayuhan nas, inni wallitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu fakhwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Al-qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu. Wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu. Wahai tuan-tuan, saya dipilih menjadi pemimpin kamu. Saya bukan orang yang paling baik daripada kamu. Ada lagi orang paling baik daripada saya, tapi saya dipilih menjadi pemimpin. Apa boleh buat dipilih jadi pemimpin? Tolong saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Kalau saya betul, tolong. Saya salah, perbetulkan. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Kalau saya betul, kata betul. Kalau saya salah, kata salah. Jangan saya salah, kata betul. Bohong. Itu khianat. Orang yang kuat adalah lemah kepada saya akan bertindak terhadap dia. Orang yang lemah adalah kuat kepada saya akan bela dia. Ati'uni ma'ata'atullah wa rasulah, fa idha asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada saya taat kepada Allah dan Rasul. Kalau saya tak taat kepada Allah dan Rasul, saya jahat dengan taat kepada saya. Ini ucapan Abu Bakar. Wafat Abu Bakar ganti Sayyidina Umar. Macam itu juga. Oleh kerana kerajaan Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah berjaya menundukkan jahiliyah Arab, menjatuhkan kuasa besar Parsi dan Rom. Dua kuasa besar Parsi dan Rom jatuh, menyebabkan semua negara banyak. Negara menjadi kaya, terlalu banyak semuanya. Orang Arab tak tahu nak bilang ratus ribu, apa lagi bilion, lagi tak erti. 100,000 pun tak erti. Sayyidina Umar panggil Abu Hurairah yang bawa balik daripada Parsi, setelah Parsi ditawan oleh Islam. Sayyidina Umar tanya Abu Hurairah, apa yang kamu bawa pulang? Bawa pulang apa? Abu Hurairah kata, saya bawa pulang 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Tak erti nak bilang. Sayyidina Umar kata, balik tidur. Balik tidur dulu. Pagi besar datang Abu Hurairah. Berapa orang pulang?
Habis orang kata 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, macam tu juga. Saya nak macam mana nak buat? Banyak sangat ni. Adakah kita nak bagi cara sukat atau berbilang? Kata Sayyidina Umar. Lalu bangun seorang sahabat yang berpengalaman dengan tamadun Parsi dan Rum. Wahai Amirul Mukminin, negara-negara besar bila ada duit banyak, mereka letak dalam buku catatan. Buat buku catatan berapa banyak. Kemudian buat tadwinul dawawin, pegawai-pegawai kerajaan ada buku data dia. Di mana zaman Nabi tak ada gajinya sama. Gaji hakim dengan gaji kerani sama. Gaji gubernur dengan gaji jaga sama. Sama gajinya. Zaman Nabi dan zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar bila banyak, macam mana nak buat? Lalu sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, di Parsi mereka gradekan, tarafkan pegawai ini. Ada yang besar tugas dia, amanah dia banyak, imbuhan dia. Yang kurang amanah dia, sikit imbuhan dia. Begitulah. Maka Sayyidina Umar mengambil sistem pergajian daripada Parsi dan Rum, menunjukkan bahawa Islam adalah satu agama yang menerima kebijaksanaan, yang tidak jumud dengan Al-Quran dan hadis. Sayyidina Umar memakai cara ini. Kemudian ada hizbah, ombudsman, takut dalam pemerintah, mengkritik pemimpin kalau ada salah laku. Dalam riwayatnya masih tak cukup, potong-potong cerita. Dia buat pulang kain yang banyak daripada Parsi juga. Masa itu kain barang yang sangat bernilai, yang sangat mahal. Payah kain ni. Kadang-kadang pakaian untuk keluar terpaksa bergilir dalam satu keluarga. Miskinnya zaman itu. Bila Parsi dan Rum sudah ditawan, banyak kain dibawa ke Madinah. Lalu Sayyidina Umar melihat harta yang melimpah ini, bukan saja dibagi pada pegawai kerajaan, termasuk rakyat. Bukan rakyat ada sara hidup. Bersara ni bukan saja pegawai kerajaan, rakyat biasa pun bersara juga. Dia bayar bersara hidup. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar melihat seorang Yahudi yang meminta sedekah. Sayyidina Umar tanya dia, mengapa awak minta sedekah? Orang tak bantu ke? Yahudi itu kata, masa saya sihat dia ambil cukai, masa saya tua dia biarkan. Sayyidina Umar terlalu sedih. Dibawanya Yahudi itu pergi ke pejabat keuangan Baitul Mal, minta dicatat nama dia, dia beri ilmu sara hidup sehingga dia meninggal dunia. Ini pemerintahan kebajikan dalam Islam. Bila pakaian banyak, Sayyidina Umar bagi pakaian, bagi kain kepada penduduk Madinah. Tiba-tiba besok hari Sayyidina Umar pakai pakaian baru. Lepas 2-3 hari pakai pakaian baru. Lalu dia menyampaikan ucapan dalam keadaan pakai jubah yang baru. Menyampaikan ucapan muqaddimah dia, ayuhan nas isma'u wa ati'u. Wahai tuan-tuan, dengar dan taat. Dengar dan patuh arahanku, kata Sayyidina Umar. Lalu seorang menjawab, la sam'a wa la ta'at. Tak mau dengar, tak mau taat. Min aina laka hadha? Dari mana kain baju ini? Saya mau tanya, mengapa? Ada ikut pembahagian kain 2-3 hari lepas. Kain itu tak cukup saya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin badan besar. Ada ikut pembahagian itu tak cukup buat baju. Sekarang ni cukup. Dari mana kain lebih ni? Kain lebih dari mana? Kami tak mau dengar. Kerana ambil ikut belakang. Secebih kain ambil ikut belakang. Ditanya, min aina laka hadha? Dari mana ini? Lalu Sayyidina Umar minta anaknya Umar bin As bagi. Abdullah bin Umar bin Khattab bagi. Abdullah kata, sebenarnya saya bagi bahagian saya untuk ayah saya, nak cukupkan baju ayah saya. Kata orang bangun tu, sekarang saya boleh dengar dah sambil tahan. Ini muhasabah zaman kerajaan Islam. Secebih kain pun ditanya. Sekarang nak kata berapa cebih kain? Berapa cebih kain, berapa lori kain,
dah tahulah suasana yang ada. Ini ialah amanah pemerintahan Islam. Oleh kerana itulah bila Islam masuk ke negeri lain, rakyat negeri mengadu-ngadukan kedatangan orang Islam. Orang Islam masuk ke negara lain tidak menjajah. Disebut dengan Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam. Tidak disebut ada isti'mar, penjajahan Islam. Berbeza kedatangan orang ke negeri Asia, Afrika dan lain-lain. Orang Islam disebut pembukaan kerana Islam membuka hati manusia, membuka kehidupan manusia dengan adil dan rahmat daripada ajaran Islam. Apa yang perlu kita faham, bagaimana Nabi membuka Mekah. Mekah dikuasai oleh jahiliyah. Nabi membawa bala tentera untuk menawan Mekah. Mekah tanah air dia. Serang tanah air dia sendiri. Apa makna ni? Serang tanah air sendiri. Nabi memimpin bala tentera untuk membebaskan Mekah dari jahiliyah. Menunjukkan bahawa perjuangan pembebasan bukan perjuangan untuk membebaskan umat dari penaklukan asing, tapi penaklukan jahiliyah yang membelenggu kehidupan manusia. Ini kita faham. Ini makna kemerdekaan yang sebenar. Memang kita menentang penjajah asing yang zalim, tak dinafikan. Tetapi kalau menentang penjajah asing yang zalim, kaum kita yang membebaskan itu juga zalim macam penjajah juga. Tak ada erti, tak ada makna. Ini faham. Dengan sebab itu Islam untuk membebaskan manusia daripada kezaliman dan kejahatan kepada keadilan dan kebaikan. Oleh kerana itulah bila Rubi bin Amir ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, penglima di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk menemui Rustam, ketua tentera Parsi, untuk berunding. Rustam bertanya, apa tujuan kamu datang ke negeri kami? Kalau tujuan kerana kamu lapar, kami sanggup atur makanan. Kalau tujuan kerana kamu nak cari kekayaan, kami sanggup beri kekayaan. Balik, jangan ganggu kami. Apa kata Rubai? Allahu ta'ala linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adilil Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah menghantar kami datang ke sini untuk mengajak siapa yang mahu daripada kalangan kamu, daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk, sesama manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah sahaja, daripada kezaliman yang dibawa oleh ajaran-ajaran yang lain daripada Islam kepada Islam yang adil untuk semua, daripada dunia yang sempit kepada kebahagiaan yang luas dari dunia sehingga hari akhirat. Ini mesej kami. Inilah makna Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam inilah yang dilaksanakan dengan jaya sehingga berjaya menyelamatkan manusia, menyelamatkan ilmu, menyelamatkan yang memberi manfaat. Bila Islam menguasai negeri-negeri lain, Islam tidak memperhambakan rakyat. Orang bukan Islam tak dipaksa masuk Islam. Yang masuk Islam diberi hak sebagai orang Islam. Dalam masalah harta diwajibkan zakat, mengikut ada harta yang ada orang miskin tak kena zakat. Orang bukan Islam dia kenakan khat dan jizyah, iaitulah cukai diri dan cukai pertanian dan usyur, cukai perdagangan. Orang kaya saja yang kena, orang miskin tak kena. Perkara yang tak pernah mereka lihat sebelum kedatangan Islam. Cukai yang tidak menindas. Islam menghormati ahli-ahli ilmu. Ahli-ahli ilmu dari seluruh dunia dihormati oleh Islam. Saintis-saintis, ahli pala, ahli pertanian, ahli perubatan, ahli kejuruteraan, ahli juruterbangunan diambil oleh Islam, dididik dengan iman dan takwa menjadi manusia yang baik. Sebelum kedatangan Islam, ahli-ahli ilmu yang bijak dibunuh dan dihapuskan kerana pertandingan kemajuan antara satu sama lain. Ada arkitek yang dipotong tangan. Bila raja suruh arkitek cipta istana yang cantik, bangun,
Setelah istana dibina dengan baik, Gajah perintah potong tangan dia. Takut buat istana macam dia juga. Ahli falsafah Greek yang bijak dan pintar dibunuh kerana pandainya. Dalam sejarah Melayu pun ada cerita. Walaupun cerita ini macam dongeng, tapi inilah hakikat konsep yang berlaku di zaman jahiliah. Bila Singapura diserang Todok, Gajah Singapura perintah tahan betis untuk lawan Todok. Datang seorang pemuda, tak ada guna tahan betis, tebang pisang, ambil batang pisang, letakkan di tepi laut, boleh lawan Todok. Lalu nasihat pemuda ni dipakai. Orang besar kata pemuda dia cerdik, nanti dia rapat kuasa, maka dibunuh pemuda ini. Ini sejarah jahiliah di China, di India, di mana-mana saja. Bila Islam masuk ke negeri yang berkenaan, Islam mengambil ahli-ahli ilmu, maka lahirlah tamadun Islam dalam segala bidang. Orang Islam yang pertama buat bank, orang Islam yang pertama buat cek, orang Islam yang pertama buat hospital, world hospital. Orang Islam yang pertama, bukan orang bukan Islam. Orang Islam yang pertama melakukan saluran air bersih. Orang Islam yang pertama yang buat bank, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar buat bank. Tidakkah dalam peristiwa hijrah kita tak perasan barangkali bila Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi amanahkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak berhijrah lagi, tinggal di Mekah. Tujuannya apa? Kerana Sayyidina Ali diperintah supaya memulang balik barang simpanan penduduk Mekah kepada Nabi SAW. Kerana kalangan penduduk Mekah mempercayai Nabi adalah amanah, termasuk orang bukan Islam. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi tinggalkan Sayyidina Ali, pulang balik barang ni. Bukan buat pelari dah. Kalau kita buat pelari lah nak hijrah, pelari barang. Tidak. Ini menunjukkan Nabi adalah simpanan kepada penduduk Mekah yang dipercayai. Ini dia ada. Bila Sa'ad bin Mu'ad cedera dalam perang, Nabi perintah khemah di Masjid Nabawi untuk mudah nak melawat. Ini hospital. Secara zaman dulu kemudian dimodernkan, diislamkan lagi. Orang Islam membuat hotel Musafir Khanah, membuat hotel untuk membina satu bandar. Maka dengan harta wakaf dibuat Musafir Khanah untuk rumah kemangan bagi orang musafir. Bila musafir pergi di tempat yang bercomok, dengan sendiri memerlukan makanan, maka ada kedai makan. Bila kedai makan, pertanian, maka tempat itu jadi bandar Al-Qahirah, Basrah, macam-macam nama, Baghdad dan lain-lain. Ini ciptaan orang Islam yang kita tahu dalam tamadun Islam. Bukan bersih di zaman melalui istrinya mengepalai bekal air bersih dari lembah Hunain, dikumpul tempat perang Hunain yang terkenal. Lembah itu dibuat dam, dikumpulkan air, disalurkan ke Mekah air itu untuk bekal air bersih kepada penduduk Mekah. Zaman masa saya sekolah 2 tahun Masyid ni, diajar kepada kita seorang raja yang bodoh ditipu oleh Abu Nawas. Itu dia ajar masa sekolah dulu. Ini tamadun Islam. Siapa dalam ni, orang yang pertama menunjukkan cek. Bila dia bawa anggota rombongan dia ramai sangat, kedai makan. Zaman itu zaman dinar dan dirham, nak pikul berat sangat, maka ditulis pada kertas. Dia beri pada tuan punya kedai makan, sila ambil duit ni mengikut jumlah yang ditulis di kertas. Orang Islam yang pertama buat. Ini tamadun Islam. Orang Islam yang mendahului barat dalam segala-galanya. Tapi kemajuan orang Islam diberi tempoh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak jadikan kerajaan itu selama-lama kekal. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan Nabi Sulaiman pun tak kekal. Ada tempoh dia. Allah Ta'ala jadikan manusia pasang surut. Ada zaman baik, zaman tak baik, zaman adil, zaman zalim. Tujuannya Allah Ta'ala nak menguji manusia. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, siapa yang menerima kebaikan, yang menolak kejahatan, menerima kejahatan, menolak kebaikan.
Allah Ta'ala nak uji manusia. Kerana alam dunia adalah alam ujian bagi manusia. Inilah makna risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang. Tak cukup masa nak uraikan satu persatu. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan diberi manfaat bagi kita semua. Walaupun dengan cara yang tak teratur. Kebetulannya suara tak berapa molek kena jerebu. Jerebu ada, suara tak berapa molek. Maka cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.